Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fakihah melaporkan TV PSC Sekolah Kebangsaan Seri Bemban. Hari ini telah berlangsungnya program beli anjuran Pusat Sumber SK Seri Bemban dengan kerjasama beli bagi memupuk membaca dalam kalangan murid. Jadi saya dah mesti ramai cara ni untuk kami kan. Apa itu? Itu. Baik. Okey, sebelum saya meneruskan perkongsian saya nak minta izinlah dengan Tuan Guru Besar. Nama saya adalah Faizal Hatimi dan saya adalah seorang penulis di bawah Sama-sama saya ialah penulis buku Faizal Hatimi. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Boleh Tuan kongsikan sedikit latar belakang dan bagaimana bermulanya minat dalam penulisan? Okey, untuk saya sendiri, saya berlatar belakangkan pelajaran dalam ISMP, Bimbingan dan Kaunseling daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi, macam mana saya boleh mula minat menulis adalah sebab saya daripada kecil lagi memang minat membaca tau. Dan buat pengetahuan anda semua, saya memang minat membaca buku-buku bling daripada sekolah rendah lagi tau. Okey. Apakah inspirasi utama dalam menghasilkan buku-buku yang ditulis oleh Tuan? Okey, inspirasi utama saya dalam bidang penulisan. Okey, buat pengetahuan anda semua, buku-buku saya adalah berlatar belakangkan ataupun bergenre isu kesihatan mental. Jadi, inspirasi utama saya adalah tentang isu-isu yang sedang komen ataupun sedang menular dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah lah, terutamanya yang berkaitan dengan kesihatan mental. Tetapi selain daripada itu, saya juga mengambil inspirasi daripada drama-drama Korea yang sedang viral, yang sedang tular dalam kalangan remaja sekarang ini juga. Okey. Pada pandangan Tuan, apakah kepentingan budaya membaca dalam kalangan bagi murid-murid sekolah rendah? Okey, jadi kepentingan membaca dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah sebenarnya ada banyak. Tetapi antaranya adalah untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah. Sebabnya sebenarnya dalam buku-buku kita ni, dalam bahan-bahan bacaan, ada pelbagai nilai-nilai murni yang diselitkan. Jadi insya-Allah dengan membaca buku-buku tersebut, kita boleh memupuk nilai-nilai murni ini dalam diri remaja ataupun pelajar. Selain daripada itu, membaca ini juga sebenarnya mampu menambah baik penulisan tau. Sebabnya dengan membaca kita boleh menambah baik kita punya struktur bahasa, kita punya tata bahasa, kandungan dan sebagainya lah. Jadi itulah kepentingan membaca dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, soalan yang terakhir, apakah nasihat Tuan kepada murid-murid yang berminat menjadi penulis? Okey, nasihat saya kepada mereka yang baru nak mula menulis itu adalah dengan yang pertama kena banyakkan membaca. Sebabnya daripada membaca, anda akan terbiasa dengan tata bahasa, penulisan dan sebagainya. Seterusnya berjaya menambah baik penulisan anda, itu yang pertama. Dan yang kedua, anda kena terus mula menulis terus. Jangan takut-takut, terus cuba sahaja. Mungkin boleh cuba dengan penulisan yang pendek-pendek seperti cerpen, puisi dan sebagainya. Bila dah biasa, barulah mungkin boleh cuba untuk mula menulis novel. Okey, terima kasih atas perkongsian Tuan tadi. Sama-sama. Program ini diharapkan dapat memberi impak positif dalam membentuk budaya membaca serta meningkatkan minat murid terhadap ilmu pengetahuan. Sekian laporan daripada saya, Nur Fakihah, untuk TV PSC Sekolah Kebangsaan Seri Bemban.